Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar para penonton semua? Sihat ya? Alhamdulillah, diizinkan Allah kita bersambung bersiar lagi siri Ramadan 2025. Kita dah episod yang ke-16 dah. Kita hari ni insya-Allah episod ni nak bincangkan tentang hadis mu'dhal. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah, macam mana para penonton semua? Okey? Macam mana dengan bulan Ramadan ni? Okey? Ibadah kita macam mana? Adakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Kita dah separuh bulan dah. Separuh bulan dah berakhir, dah hilang. Tinggal lagi separuh je. Dan kemudian Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi bagaimana dengan bulan Ramadan kita tahun ni? Adakah lebih baik daripada tahun yang lepas? Ataupun sama je? Atau lebih teruk? Maka tepuk dada tanyalah diri sendiri. Moga-moga bulan Ramadan ni jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Kerana kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan yang terbaik daripada Allah. Jadi kita perlulah usaha yang terbaik juga. Tak boleh cakap je. Okey. Ala kulli hal, jom kita sambung siri Ramadan kita. Iaitu hari ni kita nak bincang tentang hadis mu'dhal. Apakah itu mu'dhal? Dari sudut istilah, ma saqatu min isnaduhu ithnan fa akthar ala tawali. Maksudnya apa yang terputus di sanadnya sama dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Dia tak boleh terputus-putus, tak boleh. Dia mesti dua orang atau lebih dan secara berturut-turut. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, jom kita sambung. Okey, yang sebelah ni, teks ni merupakan hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta' Malik. Di dalam kitab Imam Malik membawa sanad daripada Malik terus kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian-sekian. Sedangkan Imam Malik dia tak pernah jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadinya mustahil Imam Malik untuk bertemu dengan Abu Hurairah sebab mereka hidup jauh. Jadi peliklah di situ. Jadi ada keganjilan. Jadinya Al-Hakim dia memberikan komentar tentang sanad ni. Dia kata ini merupakan mu'dhal daripada Malik. Hadis yang mu'dhal daripada Imam Malik. Akan tapi riwayat ini sanadnya telah pun disambungkan seperti yang di bawah ini daripada Imam Malik. Imam Malik dia dapat daripada Muhammad bin Ajlan, kemudian Muhammad bin Ajlan dia dapat dari bapanya, dia dapat daripada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situlah kita dapat hadis yang bersambung sanadnya. Jadi seperti mana yang kita pernah dikongsikan dalam episod yang lepas, macam mana Imam Bukhari dia ada buat hadis mu'allaq di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemungkinan besar begitu jugalah Imam Malik. Mungkin nak jimat nak jimat kertas ruang ataupun dakwat pen kan. Jadi potong sanad tu terus kata sedemikian. Ada kemungkinan begitu, Allah alam. Saya tak tahu. Untuk lebih-lebih saya tak tahu. Itu perlukan kajian lebih mendalam lah. Cumanya kat sini, inilah contoh hadis mu'dhal. Dia memotong dua orang perawi. Dua orang perawi yang di tengah-tengah ni hilang. Jadi bila dua orang perawi hilang secara berturut-turut, maka ia adalah hadis mu'dhal. Tak kira kat mana. Depan ke, kat belakang ke, kat tengah ke. Ini untuk hadis mu'dhal. Nanti hadis lain pula senarionya. Begitulah. Okey. Okey, ada lagi satu slide saya terlupa nak tambah, tapi tak apa. Saya cuba ceritakan secara ringkas, iaitu apakah hukum hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal ini sama je seperti hadis da'if yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu hadis mursal dan hadis mu'allaq. Ketiga-tiga hadis ini merupakan hadis da'if. Jadi apabila hadis da'if, kita kena berhati-hati. Kita kena semak terlebih dahulu. Adakah betul hadis da'if ataupun ada
ada penyokong yang mungkin boleh menaikkan taraf daripada dhaif menjadi hadis hasan li ghairi atau lebih. Begitulah. Jadinya hadis muddal sama seperti hadis mursal dan hadis muallaq, dia dalam kategori hadis yang dhaif. Akan tetapi dalam kes ni Imam Malik Al-Hakim telah pun menyambung riwayat, jadi bila sanad tu dah bersambung, jadi tak ada masalah untuk kita cek sanad tersebut adakah sanad tu okey ataupun tidak. Dan lagi satu, sebenarnya hadis ni dengan lafaz yang berbeza telah pun diriwayatkan oleh imam yang lain juga, dan ada juga hadis yang dengan lafaz yang berbeza tetapi konteks yang lebih kurang sama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dinilai sahih. Jadi tak ada masalah sangatlah. Tidak apa, bukan kes yang berat lah. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai di situ saja dulu untuk episod hari ini, hadis mu'dal. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2025 #hadis. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.